So as dia jadi lagi fit, dia nak akan buat lagi. Nama saya Dr. Jaya Kantan Collateral Value. Saya pakar jantung cardiology di Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Exercise bukan maksudnya kan orang akan tengok exercise kena lari, kena bicycle, kena swimming. Tak. Saya bagi tahu patient saya, kalau you boleh jalan 30 to 40 minutes continuously, jalan sahaja 2 to 3 times a week. So jalan yang laju ataupun jalan yang Jalan biasa pun cukup. 30 minit hingga 40 minit. Jalan laju. Jalan biasa 30 to 40 minutes. Okay. 2 to 3 times a week. Mungkin you will reach lambat sikit, tapi you will get there. So as dia jadi lagi fit, dia nak akan buat lagi. So my focus kepada pesakit saya biasanya fitness. Saya takkan bagi tahu patient saya, oh you go and lose 10% of your weight, 20% of your weight. No. Weight loss will come.